Ustaz Azhar Idrus. Siapa tak kenal Ustaz Azhar Idrus ni macam tak tahulah. Siapa yang tak kenal Ustaz Azhar Idrus macam tak tahu mana dia tinggal. Macam tu. Jadi betul lah dia kata tak sama ni. Ini bukan Ustaz Azhar. Ini bukan. Pihak dia pun lain. Saya kenal pihak dia. Ustaz Azhar Idrus yang saya kenal lain. Banyak tengok CD pula ni. Bukan Ustaz Azhar lah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Suara serupa, muka serupa, tapi saya tahu ni bukan Ustaz ni. Datang mana cik? Main nak tengok orang ramai. Saya habaq dah ni bukan Ustaz Azhar. Ustaz Azhar dia tak boleh kecek bahasa lain. Bahasa Terengganu saja. Ini boleh cakap Penang bukan. Tinggal mana cik? Asal, kalau nak khabar asal, Kampung Tanjung belakang. Tu Kampung Tanjung. Allah, tapi janggut tu tak ada kena kari langsung nampak bersih tu. Ni cerita saya lalu kot depan kat ni. Lepas tu tengok apa putih banyak. Kepala putih. Kopiah pakai ni. Kopiah. Lalu belakang sana dia orang tangkap tangan. Dia kata ustaz naik. Kata ustaz naik bila pula? Salah kes ni kalau gitu. La ilaha illallah. Selalu Ustaz Azhar dia mesti cakap Penang, cakap Terengganu. Ni boleh cakap Penang jadi lain ni Ustaz. Sungguh ni bukan Ustaz Azhar ni. Bukan. Ustaz tak insert macam ni. Allah Akbar. Muka serupa. Muka serupa Ustaz. Tapi saya minat dia. Ustaz minat Ustaz Azhar lah. Minat sungguh. Tapi Ustaz, kalau tak serupa bab lain tu saya okey, tapi bab tak lalat tu Ustaz tak boleh pindah Ustaz. Kebetulan dia dalam dunia ni 7 orang serupa. Hantar. Tahu saya tahu. Anda cakap banyak, hang tak tahu apa. Tak apa. Hari ni Ustaz Azhar tak main. Tak apa. Jadi ganti dia. Tak apa. Orang panggil saya UAI. Okey, tu dah moden UNI. Okey Ustaz. Boleh jadi ustaz juga lah hari ni. Boleh, tak nak masalah sikit. Ustaz jangan nak bohong, saya kenal tiap lalat tu. Satu-satunya taik yang tak batal buat sembahyang lah tiap lalat. Ustaz Azhar Idrus itu dia bersama kita. Alhamdulillah Ustaz. Jadi hari ni Ustaz, sebelum saya tanya apa-apa soalan ini semua sensasi Ustaz. Semua yang telah dipostkan daripada seluruh dunia, tapi telah dialih bahasakan ke bahasa Terengganu. Jadi